Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kepada 7 orang yang dah join kelas pada malam ni. Kita dah lama tak ke udara. Sebulan lebih kita berhenti sebentar uh, bagi memberikan laluan untuk uh, melakukan ibadah di bulan Ramadan. Okay. Alright. Pada malam hari ini awalnya saya nak buat 2 topik tapi saya rasa saya kena drop satu sebab banyak yang nak ceritakan tentang Banabar. Banabar banyak nak ceritakan. Okay, kita terus juga dengan agenda kita seperti biasa. Okay, terkini. Alright, ini dah buka hari Jumaat lepas. Dan ada yang pipi saya yang dah ambil ni sebab dia pula ada mula-mula dia beli dua kotak. Saya kata kenapa beli 2 kotak? Ada offer ni. Ada offer. Dia tak perasan. Sebab tu kadang-kadang orang saya hantar pun orang tak perasan yang ada offer bundle Full Erti ni. Di mana kalau ikut bundle ni memang jauh lebih jimat lah. Jauh lebih jimat dan dapat percuma botol drinking bottle ni. Ini masih ada dalam stok. Lepas tu saya biarkan sini masih ada dalam stok. Saya tengok tadi masih ada lagi. Dan dia ni sehingga stok masih ada lah. Sehingga stok masih ada. Okay, ini masih ada untuk mereka yang berhajat untuk dapatkan Full Erti dengan 4 kotak 429. Di sebenarnya penjimatan untuk ni RM100 penjimat. Okay. Alright. Okay, produk baru besok akan dijual secara rasmi pukul 3 besok. Pukul 3 besok, yang ini Atomy Banabar. Atomy Banabar ni sebenarnya dah diceritakan pada bulan Februari lagi. Bulan Februari. Kemudian bulan Mac, sewaktu Science Academy ada dia punya pakar dia daripada Korea datang bercerita tentang Banabar. Dan juga Atomy ada buat uh, study, buat trial pada 4 orang. Yang mana 4 orang ni dia orang dah consume dan dia ada result dia dan result tu semua divideokan ada di channel Atomy. Ada di channel Atomy. Kali pertama video tu dimainkan adalah waktu Success Academy. So siapa-siapa yang nak tengok boleh tengok. Boleh tengok di channel Atomy betapa Atomy Banabar ni sangat bermanfaat. Dan ia dianggarkan akan menjadi mega hit produk. Mega hit produk. Kerana di Malaysia ni daripada 5 orang, 4 orang yang ada masalah gula darah. Masalah saya pun ada masalah gula darah. Walaupun saya bukan diabetik, tapi saya ada masalah gula darah. Saya sempat cek pada 24 hari bulan 3 itu. Kebetulan saya batuk. Batuk seminggu tak hilang batuk. Jadi saya pergi jumpa doktor. Saya cerita-cerita. Kemudian bila buat blood test, saya punya bacaan gula 13.1. Doktor tu nak propose lah. Saya kata tak apa. Atomy ada produk baru yang akan dilancarkan dan saya akan cuba. Dan saya dah pun order itu hari dan saya dah terima saya punya tu Banabar. Ni Banabar saya dah ada. Saya ada yang 4 sekali dengan dia punya test kit dia. Dia punya uh, set uji darah untuk bacaan gula. Saya dah ada. Tapi yang tu belum sampai. Dia ada berasingan. Dia ada berasingan. So, itulah dianya. Kita tak tahu uh, sama ada kita ni ada masalah kecuali kita pergi buat ujian. Kecuali kita buat ujian. Jadi, Alhamdulillah, saya dah buat ujian dan sekarang ni kerana saya beli package ni, maka Atomy ada bagi peluang untuk ikuti latihan khas dan juga ada challenge dia 30 hari
untuk tengok siapa paling banyak turun dia punya gula darah. Gula darah. Sebenarnya nak kira gula darah, saya sebenarnya minum air manis satu hari sekali je. Satu hari sekali je. Kalau macam bulan puasa saya minum waktu sahur. Waktu sahur. Waktu sahur saya minum kopi. Waktu buka saya tak minum. Minum air kosong je. Minum air kosong. Tapi masih lagi tinggi. Sebab dia datang pada lain. Bukan hanya daripada minuman. Nasi masih makan banyak. Sebab saya buka di masjid. Dia buka di masjid, dia pack nasi tu banyak. Jadi saya ni sayang kalau nak buang nasi tu. Saya makan, habiskan nasi tu. Sayang, saya habiskan. Berapa orang bagi, apa pun lauk saya habiskan. Menyebabkan itulah bila akhirnya bacaan gula darah tu 13.1. Ini saya dah buat dah 7 table untuk saya monitor. Ini saya belum ambil lagi. Nanti kan saya akan ambil. Saya akan start ambil ni. Saya akan ambil dan saya akan nanti saya akan cerita sikit ada program ni macam mana. Okay. So ini mulai besok. So, sebenarnya ini ada PV up. PV up. Sekotak 119 sebelah PV. Jadi kalau 4 kotak 60,000 PV. 476. Tapi bundle ni dia bagi dengan harga 460 PV 70,000. Jadi 10,000 up PV. 10,000 up PV. Jadi bagi mereka-mereka yang memang ada masalah sebelum jadi diabetik, maka saya cadangkanlah malam ni kita dengar perkongsian daripada Umi tentang ni supaya kita faham. Untuk makluman, Atomy bawa Banaba masuk ni dalam kategori makanan, bukan suplemen. Jadi sebab itu ada yang tanya saya, ini ada kelulusan KKM ke? Jadi saya kata kalau Atomy ni semua produk dia memang lulus. Tapi saya cek balik dengan Atomy, Atomy kata dia register ni sebagai makanan, maka dia tak perlukan kelulusan KKM. Tak perlukan kelulusan KKM. Kalau cek dekat MPRA website tu, kalau cek kat situ, ada Banaba tapi bukan Atomy punya. Ada jenama lain, Banaba dia. Okay, alright. Ini yang saya kata tadi, program khas Banaba. Ini program ni untuk mereka yang sambut belian bundle waktu dia buat live. Waktu dia buat live. Okay. So dia 30 days glucose management cost enrollment. Saya dah isi dah dia punya. Dia isi dah. Saya akan tunggulah dia punya arahan selanjutnya. Sebab dia ni nanti dia ada 2 dokumen dia bagi. Glucose control meal breakdown. Ini untuk bagi guide apa yang harus dimakan, apa yang boleh jadi gantian kena makanan dan juga mengenai cara detail tentang Banaba ni. So, dia punya kelas orientasi minggu depan, mula minggu depan. Yang untuk bahasa Mandarin, 14 hari bulan hari Isnin. Untuk bahasa Melayu, 15 hari bulan hari Selasa, pukul 8 hingga pukul 9. Okay. So, program ini mengandungi apa dia kata, dia bermula daripada 1 April hingga 20 Mei. Challenge dia. Okay. Dia ada online kelas. Kalau yang bahasa Melayu dia setiap hari Selasa pukul 8 hingga pukul 9. Okay. Minggu pertama belajar tentang Foundation of Blood Sugar Management. Bagaimana asas penjagaan pengawalan gula darah. Pada minggu yang kedua tentang nutrition, nutrisi, strategis macam mana nak mengimbangkan nutrisi. Kemudian minggu ketiga tentang perut, right balance, macam mana nak jaga gula, kadar gula. Yang keempat, holistic research ni lifestyle modification, macam mana kita nak ubah gaya hidup kita. Saya mulai besok saya akan buat exercise. Akan start exercise besok. Lepas subuh saya terus pergi daripada masjid, saya terus pergi kat
taman tu, saya akan round keliling taman. Taman Tasik Ampang. Saya buat mungkin 3 round jalan bawah. Kemudian minggu yang terakhir, dia wrap up, nak tengok siapa top. Dia ada top. Dia ada top. Siapa top 10 bahasa Melayu, top 10 bahasa Mandarin yang turun dia punya gula darah. So, dia punya timeline dia 22-23 blood monitoring, participant begin checking blood sugar level. Sebab tu siapa yang beli dengan package tu boleh guna sini, kalau tidak pun pergilah ke farmasi ke mana-mana buat test. Dan 24 hingga 14, they consume one sachet a day selama 3 minggu. 30 minit sebelum time makan. Itu cara pengambilan. 30 minit sebelum time makan. Kemudian 15 hingga 20, ini stop. Seminggu stop, jangan ambil. Seminggu stop. Kemudian 26, 27, check balik. Berapa bacaan. Kalau mengikut testimoni yang ujian yang saya cakap tadi, 3 minggu stop. 3 minggu ambil, stop seminggu, bacaan dia tak berubah. Dia kekal, dia boleh maintain. Sebab bahan abar ni, dia salah satu benda dia ialah dia membantu pankreas kita untuk mengeluarkan insulin. Maka dia akan teruskanlah. Dan nanti dia akan ada WhatsApp group khusus untuk siapa yang join program ni lah. Untuk bertanya soalan-soalan tentang bahan abar. Jadi saya nanti kalau ada information, ada maklumat yang saya sekarang perlu, maka saya akan kongsikanlah maklumat. Okay. Ini tracking dia, dia nak tengok 10 yang terbaik. Lepas tu ada buat pengiktirafan lah. 10 dalam pasaran bahasa Mandarin dan 10 dari pasaran bahasa Melayu. Ini syarat-syarat dia. Ini bukanlah satu program rawatan ya. Ini sebenarnya adalah program pencegahan. Dan kalau sesiapa yang memang dah ada masalah, jangan ikut apa sangat ni, kena tanya dengan doktor anda. Sebab mungkin doktor anda ada berikan ubat lain selain pada uh, yang anda nak guna daripada atomi, ada ubat lain, jadi kena tengok, kena check. Check dengan doktor, beritahu doktor anda tengok macam mana. Okay. So ini program yang akan dijalankan, dan mereka yang telah sambut beli bundle waktu uh, live review tu, masa tu orang tu je boleh join, yang lain tak boleh join. Okay, alright. Ini pemakluman. Sebab ramai yang tanya, dia terima hari ni, dia tengok tak ada apa di uh, acute check tu. Dia tak ada. So, yang ni Atomy beritahu bahawasanya dia hantar separately. Dan berita baiknya ialah dia hantar kali ni, acute check ni, upgraded punya version. Yang mana dengan upgrade ni, dia punya nilai tambah dia lebih RM100 lagi tambah. Hari tu dah dia diskaun, dia tambah lagi RM100. Jadi siapa yang ambil itu kira beruntung lah. Termasuklah saya. Okay. Alright. So check set asal dia ni je. Ada 4 barang. Dia punya test strip pun ada 25 je. Tapi kali ni dia upgrade. Dia test strip dia ada 50. Kemudian dia punya uh, fast click drum ni ditambah. Ditambah. Ni ditambah. Ditambah jadi daripada 6 tambah 8 drum lagi. 8 drum lagi. Daripada 1 dapat 8. Jadi tambah. So situlah ada nilai tambah yang Atomy bagi kepada mereka-mereka yang ambil. Ini macam Cik Jalil, dia biasa lah benda ni. Kan? So yang ni saya biasa guna dekat ni je. Doktor je buat. Tapi ni kena belajar buat sendiri lah. Buat sendiri. Okay. Alright. Azamol, hari tu suatu Chinese New Year ada banyak produk. Kemudian habis. Dan tinggal 3. Dan pada bulan 3 baru ni dah ditambah banyak lagi produk. So ada produk-produk suplemen.
Ni produk health supplement. Ni health supplement yang ada di pasaran. Tetapi kalau bandingkan dengan harga dia, dengan apa harga yang ada dekat Atomy, ada yang kurang sikit, tak ada yang lebih tinggi, tapi ada yang sama, ada yang lebih murah, tetapi di sini kita dapat PV. Kalau beli kat farmasi tak dapat. Okay. Ini health supplement. Kemudian ini untuk kita punya pets, untuk kucing, untuk apa ni anjing, untuk pets. Kemudian ini untuk toilet tissue. Toilet tissue yang lebih tebal dan dia boleh flush. Yang ni sold out. Masuk-masuk dia terus sold out. Kemudian ada kurma Ajwa Alia. Ajwa Alia ni RM89 untuk 1 kilo. Memang kalau cek di Shopee pun harga yang sama. RM89. Tapi di Shopee tak ada PV. Di sini ada 4,300 PV. 4,300. Ada cakap, oh kenapalah keluar apa ni kurma ni dah habis, dah pertengahan, dah hujung Ramadan. Sebenarnya Ajwa ni bagus. Siapa ambil. Kalau ikut sunnah, ini makanan sunnah. Ini lebih murah lah. Kalau kita nak amalkan tu. Banding dengan kalau kita beli kat luar. Okay. Kemudian ada barang-barang elektronik. Ini vacuum dust cleaner ni, itu hari lama dah. Dia out of stock. Tapi sekarang ni dah replenish, dah ada. Okay. Alright. Alright. Kehabisan stok. Sebenarnya kehabisan stok ada banyak, tapi saya ambil yang ni je. Ini yang tak ada stok, yang ada kehabisan stok. Dan ramai saya tengok dalam grup tu tanya bila nak masuk balik. Tapi ada beberapa perkara, beberapa produk, dia akan masuk dah ada tarikh. Cuma macam tadi ada yang tanya tentang uh, zero sugar. Bila kopi zero sugar masuk. Tapi tak ada yang jawab. Belum ada yang jawab. Okay. Alright. Okay. Untuk program bulan April. Program bulan April. ODS dalam bahasa Mandarin dia telah jalankan dalam 3 bulan. Itu di Ipoh, 4 bulan di Penang. Kemudian Discover kami berlangsung 5 bulan hari Sabtu lepas di office. Kemudian tadi ada good morning academy, tapi saya hari ni saya miss morning academy. Saya tertidur tadi. Sebab hari ni saya last puasa 6. Lepas tu saya tertidur pula. Gelap. Kemudian morning academy. Kemudian 9 hari bulan ODS di Mandarin di Sibu. 10 hari bulan di Kuching juga Mandarin. 10 hari bulan di KL Allah Mandarin. Okay. Kemudian 11 hari bulan di Miri juga Mandarin. 12 hari bulan yang Melayu buat di office. Di office. Okay. 19 bulan Success Academy. Success Academy yang akan dijalankan di Pusat Convention MPA Taman Melawati. Cuma saya sayang sikit lah. Kali ni saya tak dapat hadir. Walaupun dekat dengan rumah. Sebab saya ada 3 program bertemu dengan. Dan satu program tu di Bentong. Jadi saya kena balik Bentong lah. Kemudian 22 bulan. One day seminar di office. Pun tak ada detail. 24 bulan. One day seminar Mandarin di Melaka. 25 bulan. One day seminar Mandarin di Johor Bahru. Dan 26 bulan. One day seminar Mandarin di Discover Academy di office Mandarin. So ini program yang dirancangkan untuk bulan April. Okay, bulan April. Saya kata tadi, one day seminar untuk BM 22 April. Setakat ini tak ada maklumat, tapi saya nasihatkanlah kepada mereka-mereka yang berada di kawasan KL ni, Lembah Kelang, marilah kita penuhkan. Kita tengok tadi banyak ODS dalam bahasa Mandarin. Dalam bahasa Melayu hanya ada di KL saja. Tak ada di tempat lain. Tak ada di tempat lain. Jadi, apakah memang kita tidak memerlukan ataupun
kita masih lagi ragu-ragu. Ragu-ragu. Sasha Academy Februari, dan saya kata tadi, tiket RM30 dah boleh beli sekarang. Cuma saya tak belikan ini sebab saya ada program. Jadi ini akan dijalankan di Melawati Convention Center di Taman Melawati. Siapa speaker belum ada detail. Cuma nak beritahu tak rugi sebenarnya. Belilah tiket. Belilah tiket dan hadirkanlah diri jika anda ada kelapangan. Saya ada, macam saya kata, saya ada 3 program. 3 program. Tak boleh nak elak. Okay. Alright. So, kita masuk pada topik minggu ini. Atomy, Glucose Care, Panaba, and Red Ginseng. Umi dah ada ke? Umi dah ada. Belum masuk. Sebab Umi ada attend dia punya special training. Saya slide yang saya ada, slide yang apa yang ada lah. Jadi saya tak nak guna slide tu. Tapi saya rasa Umi ada detail-detail yang lebih menarik. Lebih menarik. Jadi kita tunggulah Umi masuk supaya Umi boleh share tentang Banaba. Okay. Sharing saya. Stop sharing saya. Tunggu Umi masuk. Sampai tu. Sampai tu. Assalamualaikum. Ah. Dengar tak? Salam. Okey, Umi dah ada. Okey, silakan Umi. Okey. Maaf lambat sikit. Okey, Alhamdulillah malam ni ramai juga 18 orang. Selamat Hari Raya semua. Ya. Apa khabar? Okey. Alhamdulillah. Cuma tak pernah sihat lagi ni, Umi. Saya masih Ya. lagi tak apa sihat lagi. Haji apa? Haji kenapa? Demam ke apa? Dia demam, batuk dia. Enggak. Lepas tu sekarang ni tambah gula darah tu. Lepas tu saya, macam saya tulis tu lah. Saya kata kaki saya rasa kebas-kebas. So hari ni saya dah cari Lipitor. Saya dah suspect saya punya kolesterol tinggi lah. Ah, Dah cari Lipitor. Ah. Sebab bila itu bila cakap dengan doktor kata potential 2 benda. Gula dengan kolesterol. Yalah. So saya ambil Lipitor. Dulu memang saya pernah ambil Lipitor pun. Cuma saya berhenti lah. Itulah lepas raya ni memang kena check. Kan? Umi pun sebenarnya lepas raya ni nak buat full blood count jugalah. Lepas tu dalam masa yang sama order Banaba tak sampai lagi. Dia Umi punya tak sampai lagi. Dia order tu sebab betul-betul yang sekali dengan dia punya mesin tu kan. Jadi saya dah sampai lah yang sekali mesin tu. Tapi Tapi sampai mesin dia tak ada. Mesin dia tak ada. Mesin dia separate. Dia Ada hantar separate. Ni dia dapat dah. Dia dapat dah. Dia hantar Banaba dulu, lepas tu nanti dia hantar mesin tu lah. Dia ada upgrade sikit mesin yang sepatutnya dia hantar tu dia bagi upgrade lah mak dia. Okay. Lagi jimat. Lagi jimat. Dia ada tambahan kan. Kemudian dia ada bagi kita nanti special cost lah. Which is sebenarnya Ubi sendiri memang sangat-sangat happy. Sebab bila kita tak nak, yelah kita bukannya salesman kan. Bila kita masuk satu-satu produk,
kita nak jual-jual-jual. Kita bukan macam Hmm. tu, kan? Hmm. Hmm. Sebenarnya peranan kita jauh lebih banyak selepas-lepas tu, sebab kalau kita tengok Banaba ni memang sebenarnya orang je tak tahu. Dia solusi kepada banyak masalah yang berkaitan dengan glucose care lah, Hmm. berkaitan dengan gula. So malam ni saya nak tambah sikit je, sebab nanti dalam sesi-sesi akan datang HQ masih ambil tanggungjawab. Macam sepatutnya ODS bulan 4 ni dia minta Umi present ODS. Hmm. 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 Tapi tadi tarik call. Tarik kata buat masa ni memang HQ nak ambil tanggungjawab, terangkan betul-betul, terangkan habis-habis Hmm. pasal Banaba ni. Hmm. Kan dia memang this year maksudnya tahun yang memang tahun macam glucose care. Hmm. Kan, which is sebenarnya sangat bagus untuk kita, sebab Malaysia ni memang nombor satu. Diabetik pun nombor satu, kita punya apa tu, uh, apa ni, obesity pun nombor satu. Semuanya ada kaitan dengan gula. Cumanya di peringkat Umi sendiri, mula-mula memang kalau kita tak pergi training baru ni, kita confuse kan, sebab kita ada Hmm. 3 produk tau. Cuma Satu, bab obes ni ah, tak adil lah. Saya tadi saya timbang, saya hmm, timbang saya punya berat dah turun kepada 69. hmm, Daripada 73 lebih. hmm. Ah, itu yang ada yang kata, dah macam melayang lah gitu. Tapi sebenarnya saya kontrol, Tapi gula tetap tinggi. Okey. Sebab tu malam ni Umi benda persoalan yang sama. Sebab Umi tak nak kita confuse tau. Banaba tak menggantikan bitter melon. Hmm. Okey. Hmm. Banaba tak menggantikan bitter melon, dan bitter melon tak menggantikan Banaba, walaupun sebenarnya dia ada border dia. Dia ada border, different function. Hmm. Tumbuhan dia pun berbeza. Bitter melon salah satu tumbuhan. Okey, Hmm. Banaba pun salah satu tumbuhan. Tapi Hmm. sebenarnya dia dari segi concentration dia lain. Hmm. Berbeza. Sebab tu malam ni nak share mungkin yang tak dapat dalam orang kata short macam good morning punya penerangan tu kan, tak ada, sebab malam ni memang betul-betul daripada hari tu ada Leaders Club ada training. Cumanya Umi minta malam ni dia memang warning betul-betul. Jangan keluarkan bahan ni. Sebab kajian ni bukan kajian atomi saja. Research ni dibuat bukan kajian atomi saja. Dia hak milik eksklusif banyak institut yang terlibat dengan research ni. Jadi Umi tak nak nanti kita screenshot dan kita up dekat media sosial. Tak nak. Sebab dia memang warning betul-betul lah itu. Cuma rezeki kami, kami yang bukan Chinese ni, kami dekat Zoom. Jadi bila kami dekat Zoom, kami boleh screenshot. Ha. Kan? Sebab kalau yang Chinese, yang Chinese bahasa Mandarin, nak screenshot, nak ambil gambar dekat depan tak boleh. Memang HQ kata tak boleh. No, 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 no kan. Sebab Amber dah warning dah. Tak sama macam apa yang dia sampaikan. Banyak bahan kajian dia, walaupun sebenarnya Umi tak keluarkan semua malam ni. Bukan sebab eksklusif. Kalau keluarkan pun tak faham. Kan? Sebab itu kerja-kerja researcher. Tapi Umi dapatlah satu konklusi. Yang Umi nak satu je. Sebenarnya apa beza tiga-tiga produk ni? Tu yang Umi nak tahu. Apa perbezaan fungsi dia? Siapa boleh ambil ni? Siapa boleh ambil ni? Siapa tak boleh ambil? Itu sebenarnya konklusi yang biasa orang tanya pun. So malam ni Umi share sedikit. Banyak jugalah yang kita akan from time to time kita akan dengar. So saranan Umi, ODS Success Academy pergi. Sebab kita nak dengar Discover Academy pun pergi. So ODS Bahasa Melayu Kuala Lumpur kali ni Darren sendiri akan terangkan tentang Banaba ni lah. Okay, Umi share sedikit mana-mana. Okay. 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 Ada gambar yang mungkin kabur lah tapi tak apalah Kita tengok dulu macam mana.
Okey, pada Umi pula, pada saya sendiri, ini memang produk yang saya sendiri perlukan. Maksudnya, kita tak tahu bila kita makan nasi lemak, uh, banyak mana sugar spike kita, berapa bacaan gula kita selepas kita makan, selepas 2 jam kita makan. Eh? Uh, Gula dalam darah ni ditakdirkan macam sepatutnya lepas je kita makan, okay, dia terus convert kepada glukos. Hmm. Okay, dan Hmm. glukos ni lah sebenarnya yang Tenaga. masuk dekat dalam kita punya usus kecil kita yang nak sampai ke sel tu nak guna untuk apa? Sepatutnya dia digunakan untuk energi. Ha, eh? Dekat sinilah dia punya different function tu. Okay. Ada yang di peringkat gula dia tak digunakan untuk energi. So lama-lama dia jadi lemak. Okay. Dan lemak dia menyelinap masuk kat 3 tempat lah. Bawah kulit, dalam darah kita dan visceral fat kita lah. Itu bahagian yang gula tak di-convert kepada tenaga. Ada pula satu lagi masalah, itu lebih kepada diabetic type 2 dia kata. Okey, ada satu lagi masalah yang memang tak ada kompromi, yang badan dia insulin dah tak boleh dah. Kita ni sebenarnya yang mengawal gula kita ni tinggi dia stabilkan balik. Kalau rendah dia stabilkan balik adalah insulin. Insulin. Tapi kalau orang yang diabetic type tu, dia memang ada masalah dah dengan insulin tu. Insulin dia tak boleh nak kejar gula tu tadi, nak turunkan balik ke tahap normal. Itu orang ada masalah dengan diabetic type 2, type 1 sebab kadang-kadang bukan pun disebabkan dia makan banyak gula atau disebabkan dia makan makanan manis, tak juga. Ada dia memang genetik dia secara bahagian dia ada masalah insulin tu. Atau dia ada yang dikenali sebagai macam autoimmune yang menyebabkan insulin dia tu pun terjejas. Okay. So kalau kita kata gula dalam darah ni apa dia? Gula yang memang betul-betul gula dalam darah kita untuk keperluan badan. Kita tak boleh tak ada gula juga dalam badan. Cuma sama juga macam tekanan darah, dia tak boleh terlalu tinggi, dia tak boleh terlalu rendah. Kalau terlalu tinggi, bacaan dia ada kesan dia. Kalau terlalu rendah pun tak bagus juga. Dia kena sentiasa dekat dia punya line hijau tu. Okey, bila kita makan kan, makanan kita yang tinggi GI ni menyebabkan gula kita tu spike. Dia kalau boleh, sebab tu kita ni sebenarnya makan kerap ni tak bagus. Makan tak ikut masa ni tak bagus. Sebabnya macam yoyo, macam ni lah. Bila kita makan, sugar tu dia spike tau. Okey, insulin yang sihat, bila dia spike, dia boleh turunkan balik ke tahap hijau ni. Okey, tapi bila lama-lama insulin kita ni penat, kan? Dia dah tak boleh nak bekerja macam biasa. Itu yang jadi masalah tu. Dia tak boleh terlalu tinggi dan tak boleh terlalu rendah. So kita kena maintain di tahap yang hijau ni. Okay. Ini menarik juga. Okay. Diabetes ni dia punya complication, dia bukan sebenarnya dia lagi bahaya. Complication dia tu lagi bahaya daripada diabetik yang kita biasa dengar. Diabetes yang kita biasa dengar, orang potong kaki, orang potong jari. Sebenarnya complication dia tu jauh lebih bahaya dan dia tak kenal umur. Contoh macam insulin resistant ni, ini yang kita risaukan. Macam anak-anak kita kan, dia suka benda-benda yang viral-viral, terlalu manis kan. So that's why sekarang ni complication dia ni terkena bukan sekadar yang kita nampak. Potong kaki, orang-orang yang ada masalah insulin, orang yang memang kalau kita tengok memang dah kecil manis lah kan. Itu memang obviously kita nampak. Tapi kesan-kesan lain dia tu, dia boleh rosakkan mata. Okay. Kemudian masalah jantung, brain, jantung, dan macam-macam lagi lah masalah lain. Bukan sahaja yang kita nampak diabetik, yang penyakit kaki tu je tau, potong kaki tu je, bukan itu je. Dia punya complication tu sebenarnya banyak keradangan lain dalam badan kita kalau kita tak kontrol lah. Okay. Okay, idealnya kita nak manage gula dalam darah kita ni, kita makan balance diet. Ini yang ideal. Kita cerita, Amber cerita. Yang paling ideal lah, tidur cukup,
Kita bersenam, kita bersenam banyak, banyak berjalan, aktif kan. Itu cara ideal. Tapi sebenarnya lifestyle orang-orang sekarang ni dia tak macam tu. Lifestyle pemakanan je pun tak settle. Jangan kata lifestyle tidur, especially anak-anak pun sama. Kan, anak sekolah, budak-budak you, dia orang tak tidur malam. Kan, senaman kita kurang. So, semua ni berkait dengan kita punya lifestyle yang menyebabkan bukan saja makanan yang menyebabkan kita ada masalah gula dalam darah. Kita punya lifestyle pun sama. Okay. That's why kan Barnaba ni banyak lagi lah kajian dia dekat situ. Macam mana terjadinya sugar spike apa semua. So, Umi tak nak terangkan kat sini. Nanti kita macam dia terlalu teknikal. Okay. Cuma kita bila ada Barnaba ni, dia ada dua function produk dia. Okay. Ini key dia bila kita nak terangkan dekat orang. Nombor satu, dia betul-betul kontrol bacaan gula tu. Dia kontrol bacaan gula tu dan juga dia support imun. Sebab Barnaba ni dia memang function dia macam tu. Dia ada juga support immune system dan juga ada support bahan lain. Ada 11 bahan lain yang support kita punya Barnaba ni. Okay. Kalau orang tanya kita Barnaba tu apa? Memang sejenis pokok. Nama dia Barnaba. Okey, dan juga dalam formulation kita yang dominan selain Barnaba adalah ginseng merah lah, ginseng nosai, Hong Samdan. So salah satu sebab kita punya chairman strengthen function Hong Samdan punya kilang tu bukan sekadar nak hasilkan Hong Samdan tu sendiri yang concentrate tu. Ada juga yang suplemen lain macam ni kan, dia support. Dia letak dalam Barnaba punya produk pun daripada company yang sama lah. Hong Samdan. Samdan tu maksudnya ginseng merah lah. Okay. Ini produk. Sorry kalau memang kabur sebab Umi screenshot dan Umi besarkan. Kan? Okay. Ini produk-produk yang boleh membantu. Kalau orang tanya kalau diabetik punya concentration apa dia? Okay. Barnaba red ginseng. Lepas tu bitter melon. Okey, dan juga nanti akan masuk bitter melon cut sugar ni lah. Okey, apa beza dua ni? Dia sama, bitter melon dia sama. Even ini Taiwan yang botol ni Taiwan. Agak harga dia agak mahal. Okey, ini bitter melon cut sugar ni memang daripada Kolma, Korea. Kajian dia sangat pantas dan dia sebenarnya lagi advance. Okey. So ini 3. Macam mana fungsi dia kejap lagi Umi tunjukkan perbezaan dia. Okay, ini dia punya line up. Okay, ini dia punya tekstur dia. Okay, Barnaba dengan red ginseng ni dia macam kita boleh ambil terus. Dia macam kita makan vitamin C, macam kita makan apanya tu? Probiotik. Dia lembut, masuk dalam mulut dia cair. Okay, dan rasa dia bukanlah macam kalau jangan buat macam tu dekat bitter melon ni. Dia rasa dia, saya baru try tadi. Rasa dia bila ambil lama-lama tu memang dia milk itu, lepas tu rasa macam jamu. Ujung-ujung dia akan jamu. Ujung dia akan ada pahit. Kalau pahit ujung-ujung tu ginseng tu lah. Ginseng lah. Saya baru try satu sisi tadi. Red ginseng yang Umi perasan lah. Red ginseng, kalau kita ambil red ginseng, dia hujung-hujung dia baru rasa pahit sikit. Hujung-hujung lah. Okay. Bitter melon ni jangan dia dalam bentuk kapsul macam ni. Jangan kita saja pergi buka nak makan. Memang pahit sangat-sangat. Bitter melonnya ni. Taiwan ni dia dalam bentuk kapsul. Dan dia memang tak akan boleh masuk Malaysia. Bukan sebab dia tak bagus, tapi KKM sangat susah lulus sebab dia bentuk kapsul. Bila bentuk kapsul macam ni, dia macam consider ubat lah. KKM tak lepas. Tapi insyaAllah yang akan masuk this year adalah ni. Bitter melon Korea. Ini bitter melon Taiwan Ni bitter melon Korea. Okay. Dua-dua boleh Barnaba ni dengan bitter melon sama ada Korea ataupun Taiwan ni, dua-dua ada fungsi kawal gula. Tapi yang betul-betul jaga bacaan gula adalah Barnaba. Okay. Macam Haji cakap tadi. Dia dah turun berat badan. Untuk bitter melon, dia lebih kepada orang yang diabetes type 2 yang susah turun berat badan. Ada masalah metabolisme. Itu bitter melon.
Dia pun ada masalah dengan gula juga. Gula dia tak convert kepada tenaga. So itu bitter melon. Tapi kalau betul-betul nak concentrate on diabetic, kena ambil banaba. So that's why macam Haji kata tadi, good question, good situation. Maksudnya badan dia turun. Berat badan dia turun. Tapi gula tak. Gula tinggi. Nampak tak? Maksud dia, bitter melon ni, dia lebih kepada tukarkan gula kepada tenaga. So bila gula ditukar kepada tenaga, tak ada masalah tu, maksudnya kita puasa lagi kan. So berat badan kita boleh turun lah. Tapi kalau Barnaba ni, bitter melon belum tentu boleh turunkan betul-betul kadar gula. Yang betul-betul konsentrate bacaan gula adalah Barnaba. So maksud dia, that's why kita dibekalkan dengan mesin tu. So after this, sampai mesin tu, Umi memang nak test lah. Okay, makan nasi lemak, ambil Barnaba. So after 2 jam, test. Tengok berapa bacaan. Itu selepas lah. Sebelum tu, makan dulu nasi lemak tanpa Barnaba. Lepas 2 jam, test. Tengok, catat bacaan. So itu guna bila kita beli produk dan sampai mesin, bukan kita nak pergi test kat orang dulu. Kita ni sendiri. Kita ni sendiri. Mana kita tak tahu. Lepas makan nasi lemak, berapa bacaan gula kita. Lepas makan biryani, berapa. Tu belum cerita lepas kita pergi secret recipe tau dengan kopi dan sebagainya. Kan? Jadi sebenarnya kita tak ada satu bacaan yang kita boleh pegang tau. Oh, saya test hari tu dekat farmasi, bacaan gula saya 6. Oh, no, no, no. Itu lain. Itu lain. Sebenarnya bacaan gula setiap makanan yang kita ambil sangat-sangat berbeza. Tak sama. Jadi, that's why kita ada mesin tu, kita boleh ni sendirilah. Ukur sendiri. So, cara dia ialah makan macam biasa. Lepas 2 jam, test tanpa Barnaba. So, maybe next day makan makanan yang sama. Ambil Barnaba, after lepas 2 jam baru test. Kita boleh tengok sendiri. Itu memang membezakan fungsi Barnaba dengan bitter melon. Barnaba ni memang concentrate, jaga, control you punya sugar level tu. Supaya memang confirm bila you makan, you memang akan spike. Okay, satu benda yang memang bagus sangat-sangat. Bukan kata orang kata dah ambil Barnaba, dah ambil bitter melon, settle semua masalah. Bukan. Sebenarnya Amber cakap, lagi you ambil Barnaba, lagi you ambil bitter melon, lagi you kena aktif. Itu cara dia kerja rupanya. You kena lagi aktif. Maksud dia, at least you adalah rutin. Kalau sebelum ni tak ada berjalan langsung, kita berjalan. Tak bergerak langsung, kita mula aktifkan diri. Sebenarnya itu lebih orang kata booster kepada Barnaba dan bitter melon. So jangan percaya sangatlah orang kata tak apalah dah makan produk, tak payah buat apa kan. Duduk je, tidur je. Which is tak bagus. Lagi you ambil Barnaba, lagi you ambil bitter melon, lagi you kena tingkatkan kadar aktif you tu daripada biasa. Dia akan bekerja lebih bagus lah dari segi kawalan gula tu. Okay. Ini dari segi tekstur dia dan dari segi fungsi semua Umi dah terangkan tadi. So concentrate on diabetic adalah Barnaba. So yang type 2, yang jenis susah turun berat badan, masalah metabolik, itu kita ambil bitter melon. Tapi sebenarnya apa yang paling disarankan? Dia sama macam Hemohim dan juga Noni. Sinergikan dia. Barnaba ni dengan bitter melon, dia memang sinergi yang sangat bagus. Sebab dual function. Satu dia kawan kepada insulin, satu lagi kerja-kerja convert tenaga ni balik. Gula kepada tenaga ni. Sebab ni dua masalah berbeza. Ada orang dia betul-betul solid masalah insulin. Dan ada orang dia ada masalah nak convert kepada tenaga. Dan ada orang dia ada masalah dua-dua. So that's why Barnaba dengan bitter melon, dia punya sinergi paling bagus, kita ambil dua-dua. Nanti sebab ni nak masuk. Kalau sekarang tak ada, nak beli dari Taiwan pun tak apalah kan. Tapi bitter melon yang satu lagi ni nak masuk, nanti anda jangan confuse lah. Okay, macam bitter melon, orang yang tak ada diabetik, dia tak ada masalah gula tinggi, tapi dia ada masalah nak turun berat badan. Itu bitter melon. Okay.
So combinekan dua-dua untuk kita jaga lagi lah kesihatan kita. Okay, Amber kata dia tak digalakkan. Barnaba, orang yang ambil insulin sebenarnya dia tak galakkan ambil. Dia tak cakap fungsi dia sama, tapi ingat tak gambar yang pertama tadi? Sebab kita nak turunkan pada kadar yang hijau tu. Jadi kalau kita ambil insulin, kan insulin dah buat kerja tu. Tapi baru-baru ni siapa tu? Ada seorang siapa yang mengaji? Yang testimoni tu Cik Jamal, Cik Jamal. Jamal, Jamal. Cik Jamal tu dia memang determine. Dia memang determine. Dia kata dia tak nak makan ubat. Dia tadi kalau boleh dia tak nak makan ubat. Kalau boleh dia tak nak dah insulin tu dia kata. Dia kata siapa suka. Dengar sendiri kan testimoni dia. Dia memang dia tak ambil tau ni. Dia memang nak tengok dia makan, dia ambil Barnaba, apa kesan dia. Itu maksudnya sendiri determine lah. Tapi kalau dari segi saranan Amber tadi, hati-hati. Yang insulin sebenarnya tak boleh ambil Barnaba. Memang Amber cakap macam tu. Itu pun dia kata bukan saranan dia. Dia orang ada tim doktor, medical doktor juga. Atomy ni ada tim medical doktor dia. So kalau dia medical doctor dia kata macam tu, memang tak boleh lah. Tapi tengoklah macam Cik Jamal tu, dia sendiri kan. Dia sendiri. So dia kena monitor lah. Mungkin dia puas hati dengan cara dia kan. Sebab ni lebih kepada pre-diabetic dengan diabetik yang mungkin belum ke tahap insulin. Tapi macam tu lah. Macam hemohim tu lah juga kan. Jadi kalau anda betul-betul yakin, you ambil dan monitor, itu okey. Tapi kalau based on saranan, kita pun tak berani kan. Ada orang dia jenis macam, saya tak kisahlah. Saya memang nak tengok betul-betul kesan hemohim ni. Dia determine sendiri kan. Jadi bila dia pergi jumpa doktor, ada bacaan dia yang naik ke, dia tahu. Itu adalah kesan healing hemohim. Kan, okey. Ni ada orang, dia ambil hemohim. Bila dia pergi doktor, of course lah bacaan gula dia, bacaan darah dia tinggi sedikit kan. So doktor memanglah bila tinggi doktor akan cakap awak makan apa semua kan. So dia tak faham, dia dah confused kan. Kalau macam tu macam Fern sendiri pun sarankan kalau you tak boleh ambil, tak boleh ikut disiplin ni, jangan ambil langsung. Macam tu kan. Sebab dia setiap bahan aktif ni dia ada cara kerja dia. So dalam erti kata lain you pilih lah. Macam tu kan. Cuma yang diberitahu hari tu, berhati-hati kalau nak suggest patient yang memang dah ambil insulin. Kecuali kalau misal kata macam Cik Jamal tu. So macam Umi sendiri pun memang berhajat jugalah nak tanya dia sendiri. Apa dia rasa. Macam mana kalau dia tak ambil insulin, macam mana badan dia, apa kesan dekat dia. Tu memang kita kena tanya dia sendirilah. Dari segi saranan. Biasanya orang yang insulin tak ambil, dia penat. Jadi penat. Letih. Tapi dengar dia punya testimoni, wallahualam lah. Kalau dengar testimoni dia tu, everybody pun boleh dengar dah sekarang. Dia kata dia makin bertenaga. Betul, sebab ambil Barnaba. Barnaba dah ganti insulin punya. Insulin dia. Itu Umi cakap. Dia ada mindset dia. Macam Cik Jamal ni, dia tak nak dah, dia tak suka apa semua kan. Dia betul-betul determine, dia try sendiri, dia ambil, dia tengok and okay. Dia cakap dia jauh lebih Barnaba ni bertenaga. dia bantu pankreas. Dia bagi pankreas kita tu untuk keluarkan insulin. Untuk keluarkan insulin ataupun dia fungsi insulin tu. Dia dah bantu fungsi insulin tu. Okay. So macam itulah sedikit tambahan yang ada supaya kita jelas Barnaba ni untuk apa, Vitamelon ni untuk apa. So kita jangan confuse lah. Kan? Tapi Umi sangat-sangat sarankan. Sebenarnya dia kita sendiri tengok. Janganlah sampai doktor dah sahkan kita ni diabetik, baru kita nak pergi cari Barnaba tu. Kan? Why not kita sendiri ambil, lepas makan kita ambil and kita test sendiri, tengok berapa bacaan dia. So mesin yang
HQ bagi tu dia tak sama tau Haji. Dia lebih accurate tau. Hmm. Kalau kita test dekat mesin lain, mungkin bacaan dia 6 7 macam tu kan mungkin. Tapi pakai mesin tu dia tak akan baca 6 7. Dia bacaan dia Lebih lagi tinggi atau accurate. rendah? Yang lagi tinggi. Lebih tinggi. Dia lagi tinggi. Tapi lepas ambil panabah kan, dia boleh tunjuk signifikan yang penurunan tu ialah sangat-sangat ketara. Memang kalau dengar Cik Jamal punya tu, yang puan lagi seorang tu memang dah ke tahap normal lah kan. Ya. Yang Dia dia punya yang seorang tu, dia punya tu dah beyond, tak boleh baca baca. dah. Baca. Dah tak keluar nombor. Bayangkan, tak boleh baca dah, error dah mesin tu Hmm. kan. Maknanya tinggi je lah bacaan dia kan. Tapi dia boleh dah turun. Belum lagi lah, puan tu belum lah ke tahap normal. Tapi penurunan dia tu Banyak, drastik. sangat-sangat impresif. Dah pergi belas-belas dah. Hmm. Masa Cik Jamal kata, dia pun tak kontrol makan sangat. Dia makan macam biasa. Beza dia makan ambil panabah. Makan ambil panabah. Itu beza dia. Sebab yelah every time kita makan kan sugar tu akan naik kan. Jadi makan dia ambil panabah, lepas 2 jam test. Makan makanan berat, lepas 2 jam test. Ada seorang lagi, sekejap. Nama dia Koi, kawan Umi Ladies Club. Sekejap Dia tunjuk, ini dia punya BP. Bacaan dia. Sekejap ni. Macam biasa, bacaan 13, bacaan gula dia lepas makan 13, lepas tu ambil banabah, makan macam tu juga ambil banabah, bacaan 7.7. Jauh. Lepas tu Umi tanya dia, berapa kali dia ambil banabah? Dia ambil setiap kali dia makan lah, dia cakap. Setiap kali dia makan berat, dia ambil. Maksudnya satu hari lebih daripada satu sesi. Setiap kali dia makan berat, dia ambil. Dia cakap, inilah kalau ikut BP dia ni. Sebab logiknya macam tu kan. Kita makan, sugar tu naik. Jadi dia nak kontrol. So 13 ke 7. Umi kata, ini dah macam dah normal kan. Dah dekat-dekat nak normal. Kan. So dalam masa yang sama, from time to time, dia orang nak tengok kesan dia. That's why sekarang ni, HQ dia betul-betul committed. Dia orang sendiri nak terangkan. Sebab HQ pun dia orang training kan. Dia orang dah training dengan HQ Korea. So dia orang sangat-sangat committed nak terangkan. So ODS yang Chinese pun sekarang ni memang banabah. So this year memang tahun yang Atomy fokus kepada, HQ kita fokus kepada glucose care. Kan. So hopefully siapa kat dalam ni yang dah beli, register untuk attend course dia tu, supaya kita dapat maklumat yang betul lah untuk kita, untuk keluarga kita kan. Dan pada Umi bukan senang kita nak ikut kursus-kursus macam ni. Kita bukan medical line kan. Tapi dia bagi kita kursus 4 minggu kan, concentrate. Macam mana dari segi pemakanan, dari segi lifestyle, apa punca, and terus dia ada solusi macam mana kita nak ambil banabah dan apa beza dengan vitamin, semua dia ajar. So untunglah. So mana-mana yang tak berkesempatan join, kita tak tahu ada lagi ke tak, ataupun mana-mana siapa-siapa yang join tu kita boleh pakat share lah after this. Okay Haji? Okay. Itu saja. Saya nak kongsi sikit lah. Ini waktu hari-raya gitu ya. Bila balik jumpa adik-beradik kan. Sebab kita tengok family tree. Family tree. Dalam keluarga, dalam keturunan, ada yang kena kanser. Tapi yang kena kanser kebetulan semua alang. Daripada generasi pertama, mak Zara pergi ke sepupu, alang. Mak Zara tu alang. Jadi kita ni pergi ke bawah pula lah, ke cucu pula lah. Okey. Dari segi jantung, gitu juga ada. Dan dari adik seorang ni yang apa ni, pengusi Risda Ventures tu, dia diabetes. Dia dah gula tinggi lah. Dia badan daripada gempa tu sampai turun habis. Sekarang ni dia dah terlampau kurus, dia kena naikkan.
So dia memang ambil hemohim lah. Tapi bila sebut pasal Barnaba ni, dia kata sekarang ni dia masih consume lagi yang doktor bagi punya. Cuma yang doktor bagi punya tu, harga dia 240 untuk sebulan dia consumption 240. Jadi dia kata dia ada limit. Bukannya Risda nak bayar penuh, Risda bagi setahun 2,000 ke. Katanya dia tak cukup. So dia pun cari alternatif. Apa alternatif dia? Dia pergi check kat farmasi. Kat farmasi sebenarnya harga dia 120. So dia check dekat klinik dekat rumah dia. Kat klinik rumah dia boleh bagi harga 145. So dia ambil yang tu. So dia kata nanti kuota dah habis boleh try Barnaba. Sebab tu saya kena ambil Barnaba dulu. Saya kena buat rekod saya dulu. Ya, Rekod saya betul. tu sebagai bukti. Tunjuk. Hmm. Tunjuk. Kita ni bukan macam Umi cakap tu lah. Kita bukan nak menjual. Kita dah tahu benda ni masalah. Sebab saya sekarang ni masalah bila saya track ialah yang paling tu ialah kaki saya bila jalan tu dia punya ujung jari tu dia macam kebas tu. Hmm. Dia kebas. Dia kebas. Kalau nak tidur tu sakit sangat. Itu yang saya pergi jumpa doktor tu. Jadi doktor kata dua je. Sama ada gula atau kolesterol. Dua benda. Dia kata ni pasal dah ada sumbat-sumbat mana-mana. Tapi bila kita tengok dari segi gula ni, efek gula ni, dia akan pergi ke jantung juga. Adik seorang dah pasang stand dah. Jadi dalam family tree tu dah ada dah yang kena itu. Arwah ya memang mati kerana jantung lah. Kerana sakit jantung lah kan. So benda ni kita kena jagalah. Jaga sebab kalau sampai ke peringkat itu, dia punya apa ni, kos rawatan tu memang teramat. Hmm. Amat tinggi. Macam Haji cakap lah kan. Kita So Cik Jalil, apa komen Cik Jalil? Cik Jalil ada. Dia ada orang Amerika. macam Haji cakap lah kan, kita nak ambil contoh Cik Jamal, contoh orang lain tu bukannya tak boleh. Boleh kan? Itu menambahkan koleksi kita je lah kan. Tapi kita ni sendiri yang makan ni. Yang kita sendiri lepas makan ni tak tahu berapa bacaan dia. Lepas tu makan ni banyak kali. Makan bukan satu jenis. Betul tak? So at least kita dah ada ni, dah ada solusi ni. Biarlah kita ada record kita sendiri. At least bila orang tanya kita senang nak guide kan. Kita dah nampak dah lepas makan ni after 2 hours saya ambil ni bacaan saya. Lepas tu lepas makan ni menu apa, lepas 2 jam apa, ni bacaan saya. So adalah proof kita nak tunjuk tu kan. Sebab tu advantage bila dia upgrade ni. Daripada 25 strip dapat 50 strip. Banyak tu. Saya Assalamualaikum. Tuan Haji. Assalamualaikum. Cik Jalil. Ya, Cik Jalil. Nak komen tentang apa Tuan Haji? Tentang ni lah itu blood sugar ni. Danger of blood sugar. Ya. Diabetik. Belum sampai ke diabetik. Ya, Umi, apa khabar Umi? Alhamdulillah Saya baik. Jalil daripada Bentong. Orang karat. Blood sugar ni dia memang akan merosakkan salur darah. So dalam kalau macam Haji kata tadi kebas-kebas kan. Bila salur darah dia dah merosakkan lumen dalam salur darah tu, bila dia merosakkan, jadi salur darah tu akan jadi sempit. Jadi biasanya dekat ujung-ujung dululah, maknanya dekat jari kaki. Lepas tu baru dia akan naik. Dia naik ke atas. Dia mana yang paling jauh daripada jantung, yang tu dia start dulu. Dia start dulu. Jadi mungkin gula, mungkin kolesterol tu betul lah. Jadi Tuan Haji, saya nak tanya tadi Tuan Haji kata Barnaba dia stimulate pankreas keluarkan insulin ke? Bukan terbalik ke? Dia apa ni, bantu pergi ke pankreas tu. Dia attack pankreas tu. Saya rasa bukan. Saya rasa dia bagi sensitivity insulin tu bertambah. Dia bukan stimulate lah. Yang pergi ke pankreas apa? Yang bitter melon. Bitter melon bitter melon rasa saya. Bitter melon akan baik untuk type 1 diabetic. Type 2 pun boleh lah, type 1. Tapi yang Barnaba ni dia baiki sensitivity insulin. Maknanya kalau kita makan bitter melon contoh, insulin kita kurang kan. Orang type 2 diabetic lama-lama insulin dia akan kurang keluar. Jadi bila kita ambil bitter melon, dia akan keluar. Tapi sensitivity dia kurang.
Jadi itu yang kita panggil resistant, insulin resistant. Jadi bila kita ambil Banaba, insulin tu akan berkesan dengan lebih baik. Jadi sebab tu postprandial diabetic macam apa, lepas kita makan gula spike naik kan. Banaba berkesan dalam keadaan tu lah. Jadi kena ambil 30 minit ke 40 minit sejam sebelum tu kena ambil. Sebelum sarapan, baru dia berkesan. Kalau kita sarapan ambil tu dia kurang kesan. Dia panggil postprandial. Selepas Yang glukos. masa kita training dia punya penerangan dia ialah memang kalau bitter melon before. Bitter melon memang before meal. Ya, itulah. But Sebab dia stimulate insulin. Banaba after meal. Ya. Banaba Dia lepas yang meal. Tapi Umi, dalam apa ni yang package yang dibagi untuk training tu, dia tulis itu yang 30 hari tu dia suruh makan 30 minutes before meal. Nanti kita tengok sebab hari tu masa training dia kata you makan and then you take Banaba and after 2 hours check gula. Masa training macam tu lah. And bitter melon memang Amber ada terangkan hari tu. Bitter melon memang disebabkan function dia tu memang dia best time ambil dia 30 minit before meal. Dan Banaba after meal. And betul lah. Banaba dia memang concentrate on insulin punya function. Yang type 1. Type 1 and plus type 2 lah. Tapi bitter melon dia more ke diabetic type 2. So kat situlah macam kita rasa macam okay, kita dah faham dah mana-mana yang memang ada masalah, orang kata bacaan gula kan, insulin resistant ni memang Banaba lah. Memang Banaba. Tapi macam saya kata tadilah kan, the best adalah kita sinergikan dia dua. Dia bukannya pilihan. Nanti orang tanya kita, saya dah ambil Banaba, tak payahlah ambil bitter melon kan. So kita nak jawab tak boleh tu, maksud dia in terms of budget tu bukan masalah kita lah ya. Tapi in terms of fungsi. Fungsi tu the best adalah sinergikan dia. Seperti mana yang kita diberitahulah. Sama, kita juga ada orang tanya kita, Umi kalau dah ambil Himohim, kena ambil noni lagi ke? Ambil salah satu tak boleh ke? Bukan tak boleh. Tak boleh. Tapi dari segi sinergi efek dia tu, Himohim dengan noni sangat-sangat bagus. Sebab kita faham dia punya fungsi dia berbeza. Jadi Umi, bagi yang ambil ubat daripada hospital apa semua macam mana? Dia galakkan teruskan ubat ke? Kita jarakkan. Dia tak ada sebut langsung. Dia kata stop ubat, tak ada. Dia tak sebut langsung. Tak ada. Dia tak galakkan macam tu lah. Dia tak galakkan. Cuma Cik Jamal tu lah dia ambil risiko dia sendiri. Itu sebab tu nama dia testimoni. Dia berhentikan ubat? Dia berhenti? Dia berhenti. Berhenti. Nanti ada masa kita boleh tanya dia. Dia memang boleh nak berhenti ubat, tapi kita kena strict lah kawalan pemakanan kita. Betul? Kena strict, betul boleh. Lepas tu kita kena buat glucose check up kat rumah kan. Dan dia buat mungkin kita monitor tak tahap betul-betul dia. boleh. Tahap macam mana yang dia boleh berhenti terus, betul tak? Tahap macam mana yang bahaya kan, sebab kita pun tak boleh immediate macam tu. Dia 2 jari potong kan? Dua kali. Dua jari dia potong. Kaki. 2 kali. So kira ni jugalah kan. Umi, ada tak dia orang cerita tentang buah pinggang dengan Banaba? Setakat ni tak ada. Masa kita training tak ada. Tak ada Okey. Kenapa agak-agak? Saya Google tengok. Sebab dia kata kalau kidney yang dah bermasalah tu kena hati-hatilah pengambilan Banaba. Corosolic acid tu. Corosolic acid tu dia ada impact lah. Dia boleh meninggikan lactic acid, iaitu lactic acidosis. Jadi itu yang saya nak tahu. Sama ada Dr. Atomy ada nak cerita pasal tu. Sebab kalau ikutkan kidney ni kan, dia
apa pun dia tak boleh. Hmm. Kan? Kalau Tapi kalau sebab dia chlorophyllic rasa acid bisa. meningkatkan Ha. terus lactic Ha. acid ni. Ha. Itu yang saya nak tahu je, ada tak dia cerita. Mungkin kadang sebab dos dia tidak terlalu tinggi, jadi dia tidak melibatkan buah pinggang semualah, tak ada sengat. Kan? Macam Umi sendiri pun kan sebenarnya Umi memang tak berani. Kalau buah pinggang kan Umi tak berani. Serius, serius Umi kata Umi tak berani. Memang dia dikawal ketat kan. Doktor memang kontrol betul kan. Jadi memang kita tak berani lah. Kita ambil take it as pencegahan. Macam mungkin kita macam pre-diabetik ataupun diabetik yang masih di peringkat awal. Kan? Ya. Kalau dah macam dah specialize sangat tu, determine macam Cik Jamal tu, okey lah kan. Tapi kalau kita nak guide nanti, kita pun sebenarnya tak berani juga. Cuma kita usaha untuk fahamkan bagaimana cara dia bekerja. Menarik, menarik. So kira kalau ujung jari kaki tu kira peringkat awal lah jadi ya. Peringkat awal. Dia lama dia akan naik lah kalau kita tak kawal gula, tak kawal kolesterol. Tapi gula lah yang paling berat ni. Kolesterol kurang lagi. Gula dia akan merosakkan saraf semua. Tapi kan dengan salur darah. Kalau tahap tu pun jangan underestimate tau. Sebabnya masa mak mentua dekat Hospital Putrajaya, ada satu ni dia bawa mak dia. Dia tak setuju doktor nak potong jari. Dia tak setuju. Doktor nak potong jari, dia bawa balik. Seminggu selepas tu bawa balik hospital, doktor tak boleh selamatkan dah. Memang dah kena potong dekat bawah lutut. Sangat cepat. Sangat cepat. So jangan underestimate benda yang macam nampak kecil kan. Once dia nak merebak, seminggu je. Daripada sepatutnya potong satu je jari, dah kena potong bawah. Haji tengok komen saya tu Haji. Nanti Haji boleh Google tengok. Ni tadi ada. Ada tadi dalam slide. Ada? Ada tadi. Ada yang bertunjuk ni. Ada Haji komen saya? Ada. Ada daripada Nurmurti. Ya. Nanti boleh Google lah tengok. Kelas tu kita punya yang Malaysia start bila je itu dia cakap? Dia 14 dia punya orientation. Lepas tu seminggu lepas tu baru dia start dia punya kelas 22 baru start. Macam Malay session macam lambat sikit kan Haji? Dia 1 hari lambat. Okey. Dia 14 orientation Mandarin, 15 orientation Malay, 21 first class Mandarin, 22 first class Malay. First class Malay. Okey. Ada. So harap after this boleh kita sama-sama share lagi lah. Okay. Ada siapa lagi nak bertanya, nak apa-apa? Dia suruh manage the cost, blood sugar control. Dia memang tinggi, memang pin needle. Tapak tu rasa macam cucuk-cucuk. Haji punya SBA1C berapa? Tak check. Tak check. Satu lagi, Umi, betul lah Umi. Kalau ambil Propectamin pagi malam, memang susah nak tidur. Memang susah nak tidur. Propectamin tak boleh ambil malam.
memang susah tidur. Itu yang kita boleh boleh apa? Finish hantam gang tu. Ha. Aduh. Dia memang. Tu. Jangan ambil malam. Propectomin jangan ambil malam. Pagi tak apa. Patut ambil pagi. Pagi lah, better pagi. Ha, pagi. Malam tak boleh tidur. Hmm. Dia segar. Segar. Tak boleh, tak ada langsung. Tak muak langsung. Aduh. Ambil siang, ambil pagi. Ambil pagi. Ambil pagi. Ni tak ada. Ini dah boleh dah. Habis dah puasa. Boleh ambil pagi. Straight dah. Habis dah. Saya tak check HbA1c ni. Sebab saya bukan buat blood test tu hari. Cuma bercakap dekat doktor tu, doktor pun test je. Check je. Oh, sebab dia suspect dah. Dia suspect kata dia dua je bertabat kata. Gula, kolesterol. Buat ni je, buat full blood count. Itu dah nak kena buat lah. Pada kena buat lah. Hari tu pun masa test pun, ambil kita puasa selfie test tu pukul 2:30. Memang dah memang tinggi lah tu. Bukan spike-spike tu memang tinggi lah. 13.1. Lepas tu pukul 2:30 hari puasa. Tinggi lah. Lepas tu tak sabar nunggu Banaba tu. Tak boleh lah. Sampai mesin boleh lah test-test buat rekod. Saya ambil dulu ni. Lepas tu pergi dua doktor tu. Biar dia check tengok. Okey, tuan-tuan dan puan. Ada siapa lagi nak bertanya? Ada siapa nak bercakap? Ada siapa nak komen? Saya tak bercadang nak pergi melama malam ni. Sebab tu saya potong satu topik. Saya nak fokus pada apa ni Banaba je. Sebab besok Banaba dah mula dijual. Macam kita kata tadi, kalau kita sendiri dah guna, kita ada testimoni, kita senang cerita kat orang sebab kita bantu ramai orang. Itu sebab itulah benda ni saya rasa yang kebal-kebal ni buat sebulan lebih dah saya rasa. Tapi bila kena tu sebab tu saya interest sangat nak tahu. Sebab saya dah agak dah sebab saya buat Google juga apa sebab potential dia. So dia kata gula lah kan. Tapi kita tak nak lah ambil produk lain. Kita ada produk Atomy, so kita ambil yang Atomy punya lah. Hari ni saya turun sampai 68 dia punya ni 68.64 kilo daripada 73.5 masa kat Bangi tu. Tinggi berapa Tuan Haji? Tinggi berapa? Tinggi 69. Okey lah. 169. 169. Tapi kalau QU kategori ni dia masih lagi high obese tu. Dia masih lagi. Dia nak saya pergi sampai 65.4. Barulah healthy. Sebab BMI masih 24. Okay. Alright. Tak ada apalah. Kalau tak ada apa, saya nak ucap terima kasih lah kepada semua yang hadir pada malam ni. Sekali lagi, saya ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf saya batin. Mohon kemaafan lah. Maklum lah dalam pada kita ni kadang-kadang mulut saya ni tak ada insurans juga. Jadi kalau ada yang terguris tu, saya mohon maaf lah. Jangan buat sampai ujung mati. So, saya sudahi dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita jumpa lagi Isnin depan. Okay? Alright. Bye-bye. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji. Sama-sama. Terima kasih Haji Umi. Terima kasih. Sama-sama cikgu. Okay.
Ini. Terima kasih Mak Haji. So, nanti saya share lah link apa ni di YouTube.